Kata tuan surat ni, saya tak faham, saya tak reti. Saya tak faham. Ada yang mengatakan doa sapu muka itu ialah hadis dhaif. Tak reti anak lagi wala. Ayo wala dah tu kan. Allah. Ayo dia panggil hadis tu hadis yang dhaif dari segi orang mengaji apa dia bab hadis. Kalau terkejap mudah-mudahnya secara pukul kasar, garis kasar agak, tu nak beriti sungguh, nak faham pada mata tak faham, nak faham jangan mengaji bab dia lah pula. Kalau yang mengaji hadis dia panggil mutabak dia tu ada hadis yang sahih, ada hadis yang hasan, ada hadis yang dhaif dia panggil. Maka semua tu nak panggil sahih, nak panggil hasan, nak panggil dhaif, dia ada punya takrif dia. Cuba kalau kita mengaji bab wudu sana sahih, tapi bila bab wudu bab semai tu tak cakap maya ya sahih, tak cakap apa maya ya sah dia tu tak sah tak sah. Tapi kalau hadis tak kerja lagi tu sahih tak sahih, tu nah. Jadi nak panggil hadis sahih dia ada takrif dia. Bila tak cukup takrif dia tu dia turun mutabak nombor 2 hasan. Yang ngaji dia baca pula sahih li zatihi, sahih li ghairihi, hasan li zatihi, hasan li ghairihi. Tu nak ngaji cara dia pula lah. Hadis dhaif, dhaif pula panjang-panjang mutabak pula dhaif sebab apa sebab tapi semuanya itu dah jadi dhaif apa tu? Dia sakut dengan rawi, sakut dengan yang meriwayatkan tu. Pada perawat orang royak, orang cik perawat. Inilah kata orang ulama hadis dia kena guna mengumpat. Wajib dia kena guna mengumpat ni. Apa mengumpat? Zikruka akhaka bima yakrahu. Kita sebut ke suatu bagian apa ke saudara kita bagian dia tak kenal kalau dia dengar. Supaya kita ayat tu dia tu berangan tak molek. Siapa kenal. Kalau ayat tu berangan molek tak molek pun main hidung. Tapi manusia walau dia tak molek sungguh berangan kena ayat. Masalah orang yang meriwayatkan hadis nama apa katakan nama Zaid. Kena cik perawat Zaid. Zaid ni siapa? Nama sekul dia apa? Apa kita tu pun nama ni. Dia mau kenal kan ni? Tanya, kenal kan ni? Dari mana? Zaid bin tu. Orang nak ke kapur tu, orang negeri tu. Kenal? Tak kenal. Mau kenal tak? Tak kenal. Jadi puak-puak ulama hadis tak kenal. Kenapa? Ada rawi yang majhul menyebabkan hadis tu tu. Supaya tu dengar berita ni memang mana ni? Berita situ, berita ni. Siapa baca berita ni? Oh tak kenal. Siapa royak? Tak tahu bakal tak kira. Itu boleh jadi pada wakil tu benar. Tapi oleh kerana tak tahu orang membaca berita siapa. Tahu dia tu, mu tahu dah perawat dia. Tak tahu perawat. Kejap sedap kejap tapi perawat lah. Itu menyebabkan dhaif juga. Terus ada kira berita tu. Tambah banyak tu. Sampai tu bila dia dapat tirawi kejap. Dia ni sifat bohong. Tapi hadis dia riwayat ni, lalu kalau ada seorang rawi pembohong, maka hadis ni dia panggil dhaif. Mungkar hadis ni. Itu dalam istilah. Lepas tu nama tu lain pada dia ada orang lain riwayat supaya dia riwayat. Kalau ada orang lain siapa? Kalau orang ni aku percaya. Kalau Muhammad bin Khalid orang bagus, orang aku percaya. Tapi kalau hak Zaid riwayat pun tak percaya sebab sifat dia ni perawat tak boleh. Itu di antara sebab-sebabnya. Maka ulama dia cara. Maka dengan rekanya untuk nak tahu lanjut tengah jibak dia lah pula. Maka setengah pada hadis dhaif tu hadis mengenai dengan hal sapu muka. Sudah beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok banyak kesnya. Lain tak? Astagfirullahaladzim. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi sapu muka, sapu molek dia curi hidung ada hadis tu. Ada. Sapu dahi. Bukan dia. Sapu hidung ada. Sapu molek kena sapu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma azhib 'anil hamma wal hazan. Hingga kepada janggutnya yang mulia. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tu cerita
Nah, apabila selesai daripada sembahyang, dia hantarkan tangan atas dahi, ada setengah atas kepala. Sebab Allah yang hak tu lalu kan. Tak kalau atas kepala. Kepalanya mula mana kepala? Sini yang kepala. Sini. Kepala mari di sini lagi kepala. Oh ya. Hati ijtihad dia lah tu. Nah itu kan. Ada tangan dahi atas. Bismillahirrahmanirrahim. Melalukan tangan di atas dahi hingga kepada janggutnya yang mulia. Ini perbuatan. Lepas tu di samping buat gitu tu, sudah baca doa. Ada zikir Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illa huwal warrahmanur rahim. Doa Allahumma alhib 'anil hamma wal hazan. Pada satu ayat Allahumma alhib bil hammi wal hazan. Tapi hal acanya Allahumma alhib 'anil hamma wal hazan. Ya Allah, kau menghilangkan dari aku akan duka cita dan kesedihan. Maka itu tak kala ada hadis menceritakan ada orang amal dengan hadis, kerana hadis dhaif harus diamalkan. Hadis Imam Nawawi rahimahullah taala sebut dalam kitab Al-Azkar dia sebut. Tapi orang tahu amal kerana hadis ni dhaif ditinggalkan. Tapi berkelahi itu jangankan. Itu je masalah. Nah, baca nak tak boleh. Tak boleh. Orang nak amal ni. Sampai Imam Nawawi dia sebut. Nah, biasanya Imam Nawawi dia sebut hadis ke orang yang bahas secara selalu. Ini komotok, ini kau berapa dia bercakap, tapi dia senyap. Nah, atau kita ada amal, maka kita jawi kita dia kutip pada situ bubur lah kita jawi kita pun ada amal. Mungkin dulu ya tahu ya amal dengan tu mengajar ya amal lah ni dah bukan sekadar amal, tanya apa ni gitu kan. Tersabung mulai ini perbuatan. Atau baca Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illa huwar rahman. Doa Allahumma alhib 'anil hamma wal hazan. Ada apa? Ada mata sapu, tak ada apa. Tak ada bergaduh dengan dia. Kawan sapu, tak ada bergaduh dengan kawan tangan kawan. Itu kan, ada abung kau demo. Ini cara nak amak.